Okey semua, jom kita cuba jawab soalan yang ini. Okey, jadi X sama dengan 1/2 X tambah 4. Okey, jadi macam nak cari nilai X? Okey, senang sahaja. Pertama sekali ialah kita kumpulkan X dengan X, bukan X dengan bukan X. Okey, jadi untuk kes ni ialah inilah, pindah ke sini. Jadi X, okey, ni kan 1/2 positif, jadi pindah jadi tolak. Okey, jadi 4 ni sebab tak ada nombor kan belah kiri ni, biar je lah. Jadi sekarang 1 tolak 1/2. Jadi kita akan dapat apa? Guna je kalkulator kalau tak tahu. 1/2 X sama 4. Okey. Lepas tu kita buat apa? Okey, senang saja. Kita pindahlah 2 ni dulu. Pindah dia jadi darab 4 darab 2. Okey, 1 ni boleh kita hilangkan sebab biasanya kita tak tulis nombor 1 ni. Okey, lepas tu X ni jadilah 4 darab 2 dapat 8. Okey, itu sahaja. Okey, mudah kan? 8 Okey, itu sahaja. Mudah kan? Okey, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Nak kelas boleh PM.